Macam mana agaknya seorang lelaki boleh satukan dunia yang sedang berpecah belah semata-mata untuk tawan semula sebuah kota suci? Hari ini, kita akan selami kisah Salahuddin Al-Ayyubi, satu epik tentang perpecahan, penyatuan dan pertembungan antara kekejaman dengan belas kasihan dalam perebutan Baitul Maqdis. Kisah kita bermula di sini, pada tahun 1099, satu tarikh yang terpahat dalam sejarah, tarikh di mana darah tumpah di jalan-jalan Baitul Maqdis dan mencetuskan satu konflik yang kesannya akan dirasai selama hampir 100 tahun. Bila tentera salib Eropah berjaya tembus tembok kota, ia bukan sekadar penaklukan biasa, ia adalah satu pembunuhan beramai-ramai. Sumber-sumber sejarah melakarkan gambaran yang memang ngeri. Lelaki, wanita, kanak-kanak, semuanya dibunuh tanpa belas kasihan, sama ada di jalanan, di rumah ataupun di tempat ibadat mereka. Jadi, ini yang buat kita bertanya-tanya kan, dunia Islam